Nama aku Nan. Aku dah berkahwin. Mak ayahku orang Indonesia. Semua orang Melayu puasa tak payah puasa. Tengok, macam aku bukan orang Melayu. Tengah hari orang puasa, aku makan tengah hari sebab aku bukan orang Melayu. Mak ayah aku dah balik Indonesia. Aku tak nak duduk Ipoh Taman Pelancongan. Aku akan duduk Kuala Lumpur untuk selama-lamanya. Korang semua tak puas hati ada aku kisah. Aku tahu semua orang tak puas hati dengan aku sebab aku tunjuk telur maluan dekat orang. Aku tahu semua orang tak puas hati dengan aku sebab aku suka gosok-gosok telur maluan aku. Aku tahu semua orang tak puas hati dengan aku sebab aku suka tengok buah dada perempuan. Aku tahu ramai orang kena fitnah sebab semuanya salah aku. Aku dah lari dulu, aku tak duduk Ipoh Taman Pelancongan. Tahu ke kilang nampak saja aku kerja Kuala Lumpur, mereka nak tutup kilang, nak pindah. Ada aku kisah. Dalam Kuala Lumpur, saya hanya berkawan dengan orang India saja. Saya ada kereta dengan motor, tapi ramai tak suka saya. Saya ada juga berkawan dengan orang bekerja putih sampah, sapu sampah. Saya tahu orang-orang tak puas hati dengan saya. Bagi saya bebas sekarang, saya dah duduk Kuala Lumpur. Aku tak suka raya orang Melayu, sebab aku bukan orang Melayu. Aku orang anak Indonesia. Aku dah duduk Kuala Lumpur.